Saya fikirlah balik kan, 600 juta untuk baik pulih Karakosa Seri Negara. 600 juta. Dan Anwar Ibrahim bagi tahu bahawa ini adalah warisan negara. Betul tak? Warisan negara ni, 600 juta ni nak baik pulih ni, dipertahankan sungguh-sungguh. Jadi bila saya fikir balik, okeylah dia nak sakau lah. Of course lah dia sakau. Tapi saya dapat information daripada seorang rakan yang berada dalam perbincangan asal. Awal-awal punya perbincangan ni. Ini perbincangan 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Berbincang macam mana untuk Karakosa ni dibaik pulih. Atas tujuan apa? Bukan tujuan rakyat, bukan tujuan kita, bukan untuk tujuan negara. Tujuan dia apabila Anwar tak ada kuasa, apabila Anwar turun daripada jabatan Perdana Menteri, dia akan mohon tanah yang mana Karakosa Seri Negara ini diberikan kepada dia sebagai imbuhan kerana mantan Perdana Menteri. Sebuka malam ni. Jangan percaya, fikir. Sebab itu kita pelik. Kenapa dia nak 600 juta? Duit khazanah ini, duit rakyat ini digunakan untuk baik pulih Karakosa Seri Negara. Jadi besok ni, lepas dia hilang jawatan, dia tengah di mana ni? Dia akan mohon yang mana Perdana Menteri ni layak untuk dapat tanah daripada kerajaan kerana jasa dan sumbangan dia. Maka tanah mana yang dia nak ambil? Bagi tahu. Tanah mana yang dia nak ambil? Itulah tanah dia, Karakosa Seri Negara. Sebuka malam ni sebab member saya yang 2 tahun lepas ni dah berbincang dah perkara ini untuk Anwar Ibrahim. So walanon, Harun, Wan Hadi, yang lain lah, korang tak nampak benda ni sebab korang tak boleh nak berfikir. Cuba kau fikir aku cakap ni. Sebab dulu, ingat balik, suatu arwah Pak Lah dulu, arwah Pak Lah telah diberikan tanah oleh kerajaan bernilai 79 juta. 79 juta. Tahun 2009, kerajaan Datuk Najib waktu itu telah meluluskan penganugerahan tanah kepada Pak Lah bernilai 79 juta. Dan 2019 kan kecoh dalam parlimen apabila Datuk Najib juga telah memohon tanah daripada kerajaan bernilai 100 juta. Kenapa? Ini adalah kerana Perdana Menteri. Jadi Pak Lah dah dapat 2009 bernilai 79 juta. Datuk Najib mohon yang mana hartanah tersebut bernilai 100 juta. So Anwar Ibrahim sekarang ni dia besok hilang kuasa, dia nak mohon tanah kat mana? Itulah tanah dia, Karakosa Seri Negara. Sebab itu Anwar Ibrahim dia terlepas cakap. Ingat balik, dia terlepas cakap, dia bagi tahu Karakosa ni ada sentimental value sikit dengan dia. Sebab waktu dia pemuda dulu, dia lawan, memperjuangkan untuk Karakosa diserahkan balik kepada negara. Ingat balik, kau pergi cari video dia, dia bagi tahu ada sentimental value sikit. Sebab itulah Anwar Ibrahim, dia ketegak juga 600 juta duit khazanah, yang mana kita fikir apa benda kau sampai 600 juta. Dia gini guys, duit khazanah, renovate, siapkan semua Karakosa ni, dah siap apa semua, sakau cerain, sakau. Dah siap semua. Lepas tu Anwar akan mohon tanah daripada kerajaan yang mana itulah tanah dia, Karakosa Seri Negara.